Setiap bulan bayar RM100, berapa gram dapat? Okey, soalan daripada Cik Izzah. Bila kita beli emas, dia ikut kepada harga emas semasa lah. Contoh kalau macam hari ni 1 gram RM628. Kalau siapa yang beli RM100 akan dapat 0.1592 gram. Boleh bahagilah. Okey, kalau beli 200 bahagi 200. Okey, so harga emas ni dia berubah-ubah setiap hari. Mungkin kalau esok harga emas naik, mungkin gramnya, kalau beli 100 gramnya makin kurang lah. Okay. Dan yang best yang account gap ni, bila kita beli emas, kita top up emas dalam account, dia akan terkumpul emas tu dalam account gap kita. Okay. So boleh menabung sikit-sikit walaupun serendah RM100. Bila dah cukup gram, boleh keluarkan emas fizikal seperti ini. Jadi kepada anda yang berminat nak menabung emas sedikit demi sedikit bersama dengan Public Gold, ialah kalau kita nak beli seketul terus, mungkin kita pun tak ada bajet. Okay? So tak apa, boleh menabung sikit-sikit menggunakan aplikasi Public Gold. Boleh terus refer pin video saya atau klik saja link dekat bio saya. Nanti saya bantu sebaiknya.